Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Liza binti Saad selaku pensyarah bagi subjek PKES 3103. Baiklah, nama diberi Nurul Suzana binti Abdul Hadi, angka giliran 2024-2324-40103. Baiklah, ini merupakan tugasan pertama iaitu saya dikehendaki menyenaraikan amalan pemakanan yang seimbang bagi 5 kategori yang dinyatakan dalam tugasan pentaksiran berterusan. Selamat datang ke halaman pertama saya. Baiklah, di sini saya sertakan satu medium yang sangat menarik minat anda semua di mana anda boleh menghayati alunan lagu sambil meneroka apa yang hendak saya sampaikan. Sebelum itu, saya telah sertakan penghargaan kepada Yang Berusaha Dr. Liza kerana telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tugasan ini. Seterusnya, di sini saya sertakan beberapa ikon untuk anda semua lebih senang untuk meneroka apa yang saya hendak sampaikan. Contohnya, ada amalan pemakanan sihat, ada maklum balas, kuis pengukuhan dan juga rujukan. Mari kita lihat apa itu ikon yang pertama iaitu amalan pemakanan sihat. Baiklah, bagi halaman ini saya telah menyediakan 5 kategori bagi amalan pemakanan. Iaitu yang pertama kita boleh tengok amalan pemakanan bayi dan juga kanak-kanak. Mari kita lihat. Pemakanan sihat si manja. Baiklah, kita tahu amalan pemakanan sihat untuk bayi dan kanak-kanak ni adalah sejak bayi lagi ia sangat penting. Kenapa? Kerana ianya mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan otak dan juga sistem imun mereka. Di sini saya telah sertakan penyesuaian susu ibu di mana kita tahu susu ibu ni adalah makanan terbaik untuk bayi kerana ia mengandungi semua nutrien yang diperlukan oleh tumpesan dalam tempoh 6 bulan. Kita tahu bayi ni memerlukan seelok-eloknya daripada tempoh dia kecil sehingga berumur 2 tahun. Baiklah, seterusnya pengaruh ibu bapa. Kita dapat tahu kanak-kanak ni dia belajar melalui pemerhatian. Jadi ibu bapa sangat memainkan peranan yang penting. Sebagai contoh, ibu bapa boleh makan bersama-sama dengan kanak-kanak tanpa gangguan TV maupun gadget. Seterusnya kita juga boleh ajarkan mereka tentang pemakanan yang sihat dan jangan kita dedahkan kepada mereka dengan snack ataupun benda-benda yang tidak berkhasiat. Selebihnya, seeloknya kenalkan mereka dengan sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Okey, seterusnya kita pergi kepada manfaat susu ibu. Macam yang kita tahu, susu ibu ni sangat baik dibandingkan dengan susu-susu formula yang lain. Jadi, apa yang ada dalam susu ibu tu? Okey, baiklah saya terangkan kepada anda semua. Dalam susu ibu ni, dia mengandungi antibodi untuk melindungi bayi daripada jangkitan. Dia juga mudah dihadam dan mengurangkan risiko sembelit kepada bayi itu serta risiko kembung perut. Kita dapat lihat juga, dia juga dapat menguatkan emosi antara ibu dan bayi. Seterusnya kita pergi kepada panduan pemakanan bayi. Okey, kita mulakan dengan satu jenis makanan dalam satu masa untuk mengenal pasti alahan. Kita kena tahu bayi ni kita kena elakkan daripada bagi garam, gula, madu dan juga makanan berproses. Dan pastikan bayi kita tu cukup zat besi melalui sumber seperti ikan, daging maupun kekacang. Air kosong bukan sahaja baik untuk orang yang dewasa tau, tapi bayi juga sangat memerlukan air kosong apabila dia dah diperkenalkan dengan makanan pejal. Di sini pula saya telah menyertakan apa itu pemakanan bayi yang berumur 6 tahun hingga 12 tahun.
Baiklah, selepas 6 tahun, bayi ni dia memerlukan pelengkap kerana susu ibu sahaja tidak mencukupi. Namun, makanan ini perlu dikendalikan secara berperingkat mengikut tekstur dan jenis yang sesuai. Okey, kita dapat lihat 6 ke 8 bulan, kita boleh bagi contohnya bubur nasi, puri, buah-buahan, pisang, apel, sayur-sayuran, ikan, ayam, tapi dikisar terlebih dahulu untuk memudahkan bayi itu hadam makanan tersebut. Manakala bagi tempoh 9 hingga 12 tahun, makanan tu dia lebih bertekstur seperti bubur kasar, nasi lembik, telur, keju dan sebagainya untuk bayi tu rasa sendiri. Baiklah, seterusnya, maafkan saya, tadi saya sebut 6 hingga 12 tahun kan? Tapi saya tersasul, sebenarnya 6 hingga 12 bulan. Okey, seterusnya, di sini kita dapat lihat di mana pemakanan yang tepat, si manja sihat, masa depan hebat. Okey, saya telah sertakan beberapa keratan akhbar daripada Cosmo, Sina yang menceritakan ratusan kanak-kanak terbantuk di Malaysia. Jadi, anda semua boleh lihat di sini. Saya sertakan bukti yang kukuh untuk anda lebih faham apa yang cuba saya sampaikan sebentar tadi. Baiklah, seterusnya, malnutrisi bayi dan kanak-kanak. Apa itu yang dimaksudkan dengan malnutrisi bayi dan kanak-kanak ni? Ianya merujuk kepada keadaan kekurangan atau lebihan zat makanan yang boleh menjejaskan kesihatan bayi, tubuh sarang dan juga perkembangan. Okey, di sini saya letakkan apa yang perlu kita lakukan. Sebagai contoh, kita kena amalkan konsep suku-suku separuh. Dan kita kena ingat, tak kira bayi ataupun dewasa, kita perlu makan mengikut waktu yang ditetapkan dan elakkan makan pada waktu malam. Dan juga hadkan pengambilan garam gula macam yang saya sebut tadi, dan juga kurangkan makanan berproses. Gabungan makanan sihat dan gaya hidup sihat macam senamai sekurang-kurangnya 30 minit sehari. Baiklah, seterusnya, saya telah meletakkan 3 video untuk menjadi tatapan anda, untuk anda lebih memahami apa yang kita bincangkan tentang kategori amalan pemakanan bagi bayi dan juga kanak-kanak. Seterusnya, kita akan pergi kepada amalan pemakanan remaja. Makan bijak, remaja cerdas, masa depan berjaya. Baiklah, jom kita teroka apa yang ada dalam amalan pemakanan remaja. Okey, dalam amalan pemakanan remaja, kita tahu pemakanan yang seimbang dan berkhasiat ini amat penting bagi golongan remaja kerana ia mempengaruhi pertumbuhan fizikal, perkembangan otak serta tahap tenaga dan kesihatan secara menyeluruh. Di sini saya sertakan keperluan makanan remaja di mana bagi karbohidrat kompleks seperti sumber utama iaitu nasi, roti, gandum, ubi dan juga pasta. Kemudian protein berkualiti. Protein berkualiti ini penting untuk pertumbuhan otot dan juga perkembangan sel seperti ikan, ayam, telur, kekacang dan sebagainya. Seterusnya ada lemak sihat, vitamin dan mineral serta serat dan air. Baiklah, amalan pemakanan sihat dia diambil berdasarkan piramid makanan Malaysia. Di sini juga saya letakkan risiko jika tidak mengamalkan pemakanan yang sihat. Sebagai contoh, remaja tu akan menghadapi masalah obesiti dan penyakit berkaitan dengan diabetes dan juga tekanan darah tinggi. Mereka juga boleh kekurangan zat seperti anemia akibat kurangnya zat besi. Masalah kulit seperti jerawat akibat pemakanan tidak seimbang. Contohnya, kadang-kadang ada orang tu kekacang menyebabkan dia naik jerawat kalau dia mengambil secara berlebihan. Dan akhir sekali, kurang fokus dan prestasi akademik juga akan menurun. Baiklah, saya juga sertakan di sini trend obesiti dalam kalangan kanak-kanak sangat meningkat. Dan juga di sini pun ada juga obesiti dalam kalangan kanak-kanak dan juga remaja.
Dan banyak lagi yang saya sertakan. Tengok ini. Kenapa saya berlebihan berat badan? Kerana dia kerap mengambil makanan yang tinggi lemak, kerana kurangnya pengambilan makanan yang berkhasiat, minum-minuman yang bergula tinggi, berkarbonat dan juga tidak aktif, kurang bersenam. Baiklah. Seterusnya, tabiat pemakanan remaja. Kita dapat tahu, di sini kita dapat tengok 74% daripada remaja ni obes dan tidak mengambil sarapan. 44% remaja tidak bersarapan kerana tiada selera. 32% remaja tidak bersarapan kerana tiada masa dan 9% remaja tidak bersarapan kerana tiada makanan. Baiklah, di sini juga saya sertakan beberapa video untuk anda faham apa yang kita belajar tentang remaja. Kita kena ingat, nutrisi seimbang, tenaga berkalang, prestasi gemilang. Mari kita lihat bagi kategori yang ketiga, iaitu amalan pemakanan ibu hamil. Ibu sihat, bayi cergas, masa depan cemerlang. Seterusnya kita beralih kepada amalan pemakanan ibu hamil, di mana pemakanan yang sihat dan seimbang amat penting untuk ibu hamil kerana ia memastikan perkembangan bayi dan yang optimum serta kesihatan ibu sepanjang kehamilan. Baiklah, di sini saya sertakan keperluan pemakanan dan juga kepentingan pemakanan sihat untuk ibu dan bayi, di mana ia dapat mengurangkan risiko kecacatan bayi dalam kandungan, mengelakkan komplikasi seperti diabetes, gastrik dan juga preeklamsia. Seterusnya, dia menyokong perkembangan otak, sistem saraf dan juga organ bayi. Baiklah, seterusnya adalah keperluan nutrisi untuk ibu hamil. Okey, di sini ada protein, ada vitamin D, kalsium, zat besi dan banyak lagi. Seterusnya kita dapat saya bagi tips pemakanan untuk ibu hamil, di mana ibu hamil ni dia perlu makan dalam kuantiti yang kerap untuk mengelakkan rasa lapar, gastrik dan juga pedih perut. Seterusnya, pastikan, tak apalah, kita ke next, di mana ibu sihat, hemoglobin cukup, bayi membesar dengan cergas. Kita dapat tengok sini ada anemia, tanda-tanda anemia. Jadi kita kena elakkan daripada berlakunya perkara ini dengan mengamalkan pemakanan yang sihat. Baiklah, ini adalah laporan yang saya dapat cari untuk memperkukuhkan lagi apa yang cuba saya sampaikan tadi, dan macam biasa kita sertakan juga dengan video untuk anda layan, untuk anda lebih faham tentang apa yang kita ajar tadi. Beralih pula kepada kategori yang keempat, iaitu amalan pemakanan dewasa. Makan sihat, tenaga berkekalan, hidup lebih cergas. Baiklah, seterusnya amalan pemakanan dewasa, di mana pemakanan yang sihat dan seimbang ni sangat penting untuk golongan dewasa bagi mengekalkan kesihatan mereka daripada penyakit kronik dan juga memastikan tenaga mereka bagi mencukupi bagi menjalani kehidupan harian dengan aktif dan juga produktif. Seterusnya, di sini risiko jika tidak mengamalkan pemakanan sihat seperti obesiti, kekurangan tenaga, masalah pencernaan, penurunan imuniti. Baiklah, kita kena jaga makanan untuk kita kekal sihat dan juga nikmati kehidupan. Di sini saya sertakan juga dua, dan kita dapat lihat penyakit tiga serangkai. Apa itu penyakit tiga serangkai? Penyakit tiga serangkai ini atau penyakit kardiovaskular, dia merupakan penyakit yang melibatkan kencing manis, tekanan darah tinggi dan juga kolesterol. Okey, jom kita lihat apa iaitu punca penyakit tiga serangkai. Yang pertama, dia melalui pemakanan, di mana
amalan gaya hidup kita ni tidak sihat dan juga pengambilan makanan yang tidak seimbang. Seterusnya adalah faktor keturunan, di mana jika terdapat ahli keluarga kita yang mengidap penyakit kencing manis ataupun darah tinggi, kemungkinan kita juga ada kemungkinan untuk dapat penyakit tersebut. Dan yang terakhir adalah stres. Stres ni akan memberi kesan negatif dalam hidup kita, di mana badan kita akan memberi respon dalam pelbagai bentuk, termasuklah dari segi mental dan juga fizikal. Okey, ini juga saya sertakan 3 video untuk anda semua lihat, di mana nutrisi seimbang, badan sihat dan juga minda cerdas. Akhir sekali adalah pemakanan warga emas. Baiklah, bagi pemakanan warga emas, kekal sihat, cerdas dan aktif di usia emas anda. Okey, di sini kita tahu seiring dengan usia peningkatan, keperluan pemakanan warga emas ini dia boleh berubah kerana metabolisme dia menjadi lebih perlahan, jisim otot berkurang dan juga risiko penyakit kronik itu meningkat. Jadi oleh itu, pemakanan yang seimbang sangat penting bagi mengekalkan kesihatan, kecergasan dan juga kualiti hidup bagi golongan di waktu ini. Okey, mari kita tengok apa risiko jika kita tidak mengamalkan pemakanan yang sihat bagi golongan warga emas. Di mana kita boleh menyebabkan risiko osteoporosis dan juga tulang rapuh akibat kekurangan kalsium dan juga vitamin D. Seterusnya, boleh menyebabkan anemia, di mana akibat kekurangan zat besi dan juga vitamin. Selain itu, penyakit kronik seperti diabetes, darah tinggi dan juga masalah jantung. Lemah daya tahan tubuh juga menjadi punca jika kita tidak mengamalkan pemakanan yang sihat. Baiklah, di sini saya letakkan poster pilih makanan sihat untuk warga emas anda. Seperti saya letakkan beras peram, ayam rebus, sup sayur, bubur kanji, ikan kukus, tosai dan juga kuih apam. Tengok tersenyum bukan kalau kita mengamalkan makanan yang sihat? Baiklah, seterusnya di sini pun saya letakkan beberapa rujukan untuk anda lihat dan juga saya bagi tips pemakanan sihat untuk warga emas. Yang pertama adalah protein, di mana pengambilan sumber protein yang lembut seperti ikan, telur, tauhu, tempe dan sebagainya. Seterusnya, serat. Kenapa kita memerlukan serat? Ini kerana bagi menggalakkan menggalakkan pengambilan serat seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan biji serta kacang, kerana ia mengandungi serat yang dapat mencegah sembelit dan juga menurunkan kadar kolesterol darah. Seterusnya, pemakanan sihat dan gaya aktif dapat meningkatkan tahap kesihatan warga emas. Video macam biasa, jadi anda boleh tonton video-video yang telah saya paparkan untuk anda lebih memahami apa yang telah saya terangkan dengan secara lebih detail dan juga dapat belajar ilmu yang lebih mendalam. Baiklah, kita dah selesai meneroka bagi ikon yang pertama. Seterusnya kita pergi kepada ikon kedua, iaitu maklum balas. Okey, di sini saya sertakan maklum balas dan juga QR untuk anda semua imbas dan beri maklum balas berkaitan dengan apa yang telah saya bentangkan. Dan juga jika ada sebarang kekurangan, boleh juga selitkan untuk saya memperbaiki dari masa ke semasa. Sebelum mengakhiri pembentangan ini, jom kita tengok ikon yang ketiga, iaitu kuis pengukuhan. Baiklah, jom uji kefahaman anda. Kita ada 3 kuis kat sini, jom kita tengok kuis yang pertama. Jom kita jawab sama-sama.
piramid makanan mempunyai berapa aras? Agak-agak korang berapa Okey, kita jawab 4. Yeay, betul. Pandai. Okay, kita pergi kepada soalan kedua. Makanan seimbang seharusnya memberi berdasarkan apa yang saya cerita tadi, apa agak-agak Nak jawab yang mana? Cuba kita tekan yang ni. 1 lagi 1. Yang ni lah. Submit. Pandai, betul. Nampaknya anda semua faham ni apa yang kita belajar tadi. Okey, kita ke soalan ketiga. Manakah makanan yang selamat untuk dimakan? Ni burger tak sihat. Kat depan tu macam dah buruk je, dia sihat tapi dia dah buruk. Cuba tekan yang ni lah. Pandai. Okey, jadi kuis soalan-soalan yang seterusnya macam itulah. Anda boleh jawab untuk menguji pengukuhan anda. Jadi saya ada sediakan kuis pertama, kuis kedua dan kuis ketiga. Jadi selamat menjawab dan saya harapkan apa yang saya terangkan tadi anda semua dapat ilmu baru dan juga dapat mengaplikasikan dalam kehidupan seharian. Okey, akhir sekali kita akan kepada rujukan. Kita akan pergi kepada rujukan. Okey, di sini saya lampirkan beberapa rujukan yang telah saya rujuk bagi menyelesaikan tugasan ini. Saya rasa setakat ini sahaja bagi tugasan 1. Okey, baiklah, setakat ini sahaja. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.